Baik, sekarang saya nak tunjuk cara bagaimana nak buat bayaran setelah menghantar pendaftaran dan disokong oleh Pesuruhjaya Daerah. Kita login, kemudian buka profil, senarai tugas, pembayaran yuran. Okey, ni kita klik keahlian bayar. Okey, bayar sekarang. Macam biasa, masuk maklumat your contact information. Kita pilih bank transfer, ikutlah bank mana yang kita nak guna. Okey, macam kita beli Shopee juga, bayar online. Your contact information tu pastikan isilah. Okey, yang ni macam biasa, kita pergi dekat ni lah, macam kat Shopee tu, isi kita punya username, password, buat pengesahan semua. Okey, pembayaran sudah disahkan. Terus profil, senarai laporan kumpulan. Kita klik lah. Okey, budak kita dah daftar kat sini. Kita boleh ni lah, lihat profil dan